subuh. Jadi saya minta pisah sungguh-sungguh dah. Saya mau duduk asin. Oh ya ke? Dia tak mau tinggal. Oh, tak bisa. Dia tak mau tinggal. Dalam duk minta pisah, duk maki hamu juga. Dan dia berkenan kat perempuan lain. Bila saya suruh kahwin dengan perempuan tu, dia tak mau. Dia satu Tapi dia nak duk dengan kau. Dia duduk saya, tapi Dia dia antara perempuan tu dari dia sebelum kahwin. Dia berkenan kat perempuan tu sampai kami dah kahwin. Tak ada anak lagi masa tu saya. Perempuan tu berpisah, bercerai. Dia pergi duduk sewa rumah depan rumah perempuan tu, Ustaz. Malam-malam sebelum masuk kan, dia kata nak simpan motor. Dia pergi duduk tengok rumah perempuan tu. Perempuan tu kerja hotel pakai skirt kan. Dia kata, saya kata pergilah, dah dia janda. Pergilah saya, hantar saya balik momok ayah saya. Kita berpisah secara elok. Kata, awak kahwinlah dengan dia. Saya redha. Sebab Ustaz bayangkanlah baru kahwin, tidur dia buka pasport perempuan tu dalam poket dia. Memang dia tak peduli, dia abaikan saya. Macam nafkah batin, dia tak suka bagi. Dia tak mahu anak, dia tak mahu bagi nafkah batin. Ustaz bayangkan saya kahwin umur 20. Saya sedih. Ya Allah. Saya minta dia lepas, dia tak mahu. Mulut duduk. Ya? Mulut duduk. Mulut dia lah. Maki, hina, caci saya macam-macam. Dia akan kau dia maki, dia ke rumah taman, dia keluar depan rumah, dia maki jiran-jiran semua. Ya Allah, dia cikgu. Orang cerdik lah. Dalam kedai makan, ramai anak-anak duduk makan, tiba-tiba azan maghrib, anak Johor seorang, Seremban seorang, anak balik cuti, ajak belanja makan. Dalam majlis makan ni, saya dah ada anak kecil kan, saya dengan menantu, suap anak dia makan, dia sudah makan, azan. Elok saya nak makan, satu mulut dia kata, sudahlah, dia kata, mama ni tahu makan kedaruh je, dia kata. Waktu azan, depan orang, dia kata. Depan orang, Ustaz, dia satu ayat kan saya depan orang. Jadi sampai saya kan, dalam 5-6 tahun lepas saya tak tahan dah. Anak-anak saya nak kahwin, dia tak mau bagi duit, dia tak mau peduli. Bila saya urus, pergi manggil balik, dia maki. Saya pergi belajar, baca mengaji Quran. Saya belilah basikal yang elektrik tu kan. Saya bawa anak, tak mau kacau, dia tinggal dia seorang kat rumah. Bila habis mengaji, balik dia bagi salam. Dia kata bukan pergi mengaji, pergi bersendang dan makan kedaruh. Anak nak minum petang, saya ayat, dia maki. Saya pergi belajar Al-Quran. Dia tak boleh baca Al-Quran. Semua urusan agama, semua saya lah pelajaran agama ke Al-Quran, semua saya urus untuk anak-anak. Macam dia bahagilah untuk dia ajak anak bahasa Melayu, bahasa Inggeris ke. Hak agama semua saya ajak. Bukan dia yang ambil tanggungjawab. Saya bergaul dengan masyarakat marah pukul 7. Kalau kawan saya sembang depan rumah dia akan hempah pintu. Dia kata dia akan maki kalau masuk lebih pada pukul 7. Saya pun sampai tak berani sembang dengan jiran-jiran. Bila jiran-jiran kata sama ada